Hello geng. So, untuk video kali ni kita nak check starter deck yang terbaru daripada Monster, iaitu Aeroblade. Kalau sebenarnya yang ni dah lama dah keluar geng, cuma saya baru nak review. Saya dah beli ni sebulan, 2 bulan kot. Cuma saya tak ada masa nak review, nak buat video ni. So hari ni hari cuti saya, so bolehlah saya nak check. Okay, so kita start daripada bahagian luar dulu. Kalau kita tengok dekat tepi dia ada tulis Aeroblade Starter Deck. Dia punya artwork ni kan, untuk kotak ni saya kurang sikit lagi. Saya kurang sikit. Dia macam yang sebelum ni lagi lawa. Macam starter deck yang ada Retaka tu, saya lagi suka tu. Sekejap saya tunjuk ya. Okay, so ni ada starter deck yang sebelum ni lah, Retaka. Kenapa saya tak suka yang, bukan tak suka, kurang suka. Cuba tengok dekat untuk yang ni. Bagi saya dia punya artwork ni nampak macam meriah, tapi biasa je. Macam semak pula tengok kan. Tapi orang lain mungkin rasa okey lah, cuma di mata saya kurang. Kalau tengok macam ni kan simple, nampak. Dia simple tapi kemas. Taklah simple sangat, ada corak-corak elemental kat sini. Kalau tengok yang sebelum ni gentar, desainnya macam tu. Kalau tengok yang Battle Crush ni lagi lawa. Battle Crush ni lagi lawa ni. Ada api, ada ais. Tapi kalau Aeroblade ni, saya rasa saya kurang kenal lah dengan colour purple. Lepas tu ada stripe ni. Okey lah, tapi mungkin tu di mata saya saja. Orang lain mungkin sukalah. So, jom kita tengok apa yang ada dekat dalam. Oh, bahagian depan dia sebelum tu. Bahagian depan dia kita ada Raramos. Lepas tu kita ada Boboiboy angin lah. Boboiboy angin. Okey, jom tengok. Besar pula apa? Macam biasa lagi ya. Dekat belakang ni ada Arena Mat. Jom kita tengok. Video ni kalau boleh tengok. Okay, boleh. So untuk Arena Mat ni macam biasa lagi, binaan dia kertas. Kertas ni saya tak minat sangat sebab dia cepat rosak. Okay, kita ada Panglima apa tadi yang mati tu? Lupa dah. Ini karakter pertama yang mati dalam siri Boboiboy. Sebelum ni tak ada lagi lah. Ini Raramos punya anak buah ni. Dan ini adalah Windara punya style. Windara punya armor untuk Boboiboy Elemental ni. Okey je. Jadi kita teruskan kepada card kita lah. So dekat depan dia macam biasa geng, card tier S, Boboiboy Frostfire. Entahlah geng, saya kurang minat lah dengan colour purple ni. Dia macam di mata saya kurang lah geng. Mungkin orang lain suka lah, saya kurang sikit. Lepas tu kita ada Toaba Kokotiam. Oh, ini card special lah, ada foil. Oh, okey. Lepas tu kita ada Kuputri. Ini card special dia lagi, yang bahagian depan ni. Kita ada Maharaja Raramos. Apa dia ada api-api kat sini? Raramos kuasa api ke? Kita ada card stamp. Lepas tu kita ada card apa dah? Card kuasa ni. Boboiboy Duri Windara style. General Sabila. Yaya. Artwork ni kan ni, banyak kali sangat lah keluar Yaya ni kan. Macam ni, maksud saya style ni macam diorang copy lepas tu print balik. Tukar background je. Agak kecewa lah. Mungkin Monster dah tak kreatif lagi kan. Diorang terlalu fokus dengan animasi. So card ni diorang buat macam ala kadar je kan. Perasan tak? Dia punya gaya-gaya orang-orang yang dekat dalam ni, artworknya karakter ni macam sama je, berulang. Oh, ini card awesome. Card awesome sekarang dah lawa lagi. Tak macam dulu lah kan. Sekarang card awesome pun ada karakter. Ni awesome air. Awesome air pakai anak panah ke kan? Pakai busur ke? Tak ingat. Okay, Boboiboy Solar.
Ini antara form yang saya suka lah dekat Bobo Boy ni, yang dia pakai apa nama dia, elemental punya armor tu, armor Windara tu. Bagi saya nice lah. Okay, ni down kalau hijau. Lawa. Api ni lagi lawa kan. Dia tak guna apa orang cakap, dia tak guna design animasi tu, dia guna design komik. Design komik ni lain sikit lah, tapi still nice. General mulut besar geng. Dan kita ada Bobo Boy Eyes. Sorry geng, saya tak baca dia punya efek-efek semua ni, sebab saya bukan player geng, saya cuma collector saja. Bagi saya yang paling penting tu artwork dia lah, design dia lawa tak lawa. Kita ada Adudu dan Makeup Pro. Adudu ni baik ke jahat geng sebenarnya? Cuma waktu dekat Gentar hari tu dia nampak macam baik lah kan. Waktu yang ni Gentar tu dia Timbu Babai Bako. Mas Gadu. Mas Gadu macam Indon geng Mas Gadu. General Muskida. Ni pun macam berulang geng dia punya artwork ni. Lepas tu Bobo Boy Blaze ni pun macam berulang. Kita ada Maripos. Come on lah Monster, be creative. Saya tahu korang memang dah, animasi tu saya tak nak komplain dah, animasi memang padu geng, memang top tier punya, level international. Tapi kad ni tolong bagi sedikit perhatian Monster, tolong. Kami suka kad, so bagi dia lawa-lawa sikit. Poro Saksa. Ni baru geng rasa baru ni, yang ni tak ada lagi kan, tak ada yang pernah dibuat lagi. Bobo Boy Eyes, Bobo Boy Gempa Windara style. General Karumbang. Karakter first yang mati, Maharaja Raramos, Kel Katwa, Bobo Boy Blaze. Nice. Bobo Boy basic form, Bobo Boy Taufan, Kukunbot. Kukunbot ni Raramos punya kan kalau tak silap. Ingat lagi rasa ni Ramos ni. Lepas tu kita ada lampu bot. Yang ni pun Ramos pakai dekat tongkat dia. So itu saja geng. Macam biasalah, kad-kad ni kalau korang susun, dia boleh membentuk poster dekat belakang ni. So korang boleh try lah nanti susunan dia macam mana. Ada satu poster, 3 kad tambahan. Susun semua ni jadi poster dekat belakang. So itu saja untuk video kali ni, singkat saja geng. Saya rasa korang pun dah nampak video ni banyak dah orang review starter deck ni. Saya agak lambat sikit, jadi saya pun review ringkas-ringkas je lah. So bantu saya geng dengan like and subscribe. Terima kasih geng. Jangan lupa tinggalkan komen dekat bawah sama ada korang suka starter deck terbaru ni atau korang suka starter deck yang lama macam Gentar, Elemental dan juga ni Battle Crush. Boleh komen dekat bawah. Okay, itu saja. Assalamualaikum, selamat tinggal. Jumpa lagi di next video. Bye bye.